Nice. Nasib baik kau ada lab. Aku rasa aku nak give up lah tadi. Alah. That's why support system is important, bro. Macam takaful. Speaking of takaful, Deb. Aku sebenarnya nak tahu apa beza insurans biasa dengan takaful. Aku rasa dua-dua ni cover risiko, betul tak? Memang. Dua-dua ni bagi perlindungan. Tapi cuma prinsip dia je ada beza. Takaful ni kalau kau nak tahu, dia patuh syariah. Tak kira semua pelaburan, daripada operasi ke investment, semua kena ikut panduan Islam. Senang cerita lah, takaful ni dia kira halal. Lepas tu kalau kau nak tahu, depending dengan produk yang kau ambil, kalau tak banyak tuntutan, peserta boleh ambil balik wang yang ada kat dalam dana tu kalau ada lebihan sebagai surplus. So, win-win, bro. Saling tolong-menolong. Support each other, mah. Macam kau support aku tadi. Tahu tak apa? Dah faham belum takaful tu apa? Faham. So, tunggu apa lagi? Kau kena sebab aku pula. Oh, apa lagi? Jom. Ilmu yang tepat, pilihan yang bijak. Start your Takaful Talk with Sun Life Malaysia today.